Okay, kita skip terus kepada aktiviti komponen. Saya punya khidmat masyarakat adalah jadi pengadil dan jurulatih bagi pertandingan bola balik bawah 12 tahun. Jadi saya dipanggil untuk jadi pengadil perlawanan persahabatan bola balik. Dan ni pula saya jadi jurulatih bagi pasukan Sekolah Kebangsaan Pemanis 2. Khidmat masyarakat ini pula Southern Volunteers. Dan ni sama macam Hafiz tadi, perlawanan Kedah dengan Johor. Yang ni sekolah lawan tutor. Saya mengajar di Sekolah Kebangsaan Pemanis 1, mengajar subjek sains dan matematik. Juga berkongsi pengalaman, cuma yang ni depan lecture dekat UTHM. Komponen fizikal pula, saya sama dengan Hafiz, futsal. Kenapa saya pilih futsal dan bukan bola balik adalah sebab dalam komponen kan kita kena cukupkan 3 jam setiap minggu kan. So bola balik ni time ada pertandingan je main. Kalau futsal ada pertandingan ke tak ada pertandingan ke setiap hari main. So saya pilih futsal, senang nak cukupkan 3 jam. Dan ni adalah jelajah lasak. Yang ni jelajah lasak time Gangsa dekat Ulu Jumentak. Yang ni pula jelajah lasak time Perak dekat, yang ni perkhemahan Southern Volunteers. Okey, yang ni tak payah. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.